dekat sini ramai yang suka baca macam ni. Laisu sawa. Apa dia buat adalah dimatikan pada hamzah tu jadi sawa. Jadi bacaan tu salah. Bacaan yang betul adalah laisu sawa. Okey, kita bukan matikan hamzah tu tapi kita hidupkan dia. Dia berbaris atas dan panjang 2 harakat. Sawa. Okey, jadi kalau kita nak matikan ayat dan baris terakhir dia adalah tanwin atas. Untuk tanwin atas je tau. Okay, untuk tanwin atas, cara matikan dia adalah dia jadi fathah dan 2 harakat. Hamzah tu jadi fathah dan 2 harakat. Okey, sawa'an jadi sawa'a. Nisa'an jadi nisa'a. Ma'an jadi ma'a. Okey, kalau ni macam mana? Mimma'i. Betul tak baca macam tu? So tak boleh untuk tanwin atas je kita hidupkan baris pada hamzah tu. Tapi selain daripada tanwin atas, macam sekarang ni tanwin bawah, jadi kita matikan hamzah tu. Mimma. Okey, jadi kalau baris selain tanwin atas, tanwin bawah ke, tanwin depan ke, so tak bolehlah kita matikan macam ni. Tak boleh hidupkan hamzah tu. Jangan baca ma'i. Salah. Okey, ni salah. Yang betul, kita matikan hamzah. Okey, sekarang cuba komen. Bacaan saya mana satu yang betul? A ke B ke C? Okey, A. Mu'minuna wa nisa'u. B. Mu'minuna wa nisa'u. C. Mu'minuna wa nisa'. Okey, mana satu yang betul? Cuba komen A ke B ke C?